kawan-kawan saya yang buat maksiat, hidup diorang berjaya. Ya? Result gempak. Kawan-kawan saya yang tengah-tengah nak belajar SPM, sambil belajar tu dengar lagu lara. Sambil belajar tu tengok movie tak senonoh. Tapi diorang budak pandai. So saya terfikir, kenapa aku jaga solat semua benda ni tapi hidup aku susah. Tapi orang yang buat maksiat, hidup dia macam senang lenang. So saya kadang-kadang terfikir, nak buat maksiat juga lah. Yo, Ustaz. Pernah terfikir kan? Kadang-kadang kita tengok, susahnya nak jadi baik. Susahnya nak jadi baik. Orang lain semua hidup kaya raya, famous, pangkat tinggi, padahal maksiat sini sana, zalim, makan rasuah ke apa. Aku yang jaga solat, tutup aurat, hidup susah, hutang kiri kanan depan belakang, tersakiti. So akhirnya kita sometimes kita rasa macam nak give up dan nak memilih jalan yang salah tu. Dan saya pun pernah terfikir benda macam tu. Sebab tu saya tulis. Tapi yang merawat saya ketika tu ialah Al-Quran lah. Bila saya baca, rupanya Allah kata, jangan kamu dengki dengan apa yang kita orang bagi dekat orang kafir ataupun orang maksiat tu. Jangan dengki. Sebab diorang dapat benda tu je. Diorang tak dapat apa-apa kat akhirat. Tapi aku ada simpan something untuk kau dekat akhirat. So sabar kejap. Dan memang Ustaz selalu akan letak setiap tarikh ni Ustaz akan relatekan dengan ayat Quran lah. Tak semua. Ada saya letak quotes ulama', ada saya relate dengan ayat Quran, ada yang saya relate dengan pengalaman hidup, ataupun yang semua tu dengannya lah.